Seorang penganggur direman 4 hari bagi membantu siasatan kes menikam seorang lelaki di Kampung Sri Damai, Jalan Gambang, Kuantan. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Asyari Abu Samah berkata, lelaki berusia 25 tahun itu direman bermula 1 hingga 4 November. Kejadian berlaku Jumaat lalu sekitar jam 7 malam. Menurut isteri mangsa, suspek yang dikenali sebagai Jabal datang ke rumah dan memanggil suaminya keluar. Selepas berbual seketika di hadapan pagar, suspek secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menikam perut mangsa sekali menggunakan pisau sepanjang 5 inci. Mangsa berusia 38 tahun yang bekerja sebagai pekebun mengalami luka koyak di bahagian tengah perut, namun kini dilaporkan stabil dan masih dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan. Polis berjaya menahan suspek tidak lama selepas kejadian. Hasil siasatan awal mendapati perbuatan itu berpunca daripada dendam lama selepas mangsa dikatakan pernah melaporkan kepada pihak polis tentang kegiatan suspek yang mengambil air ketum dan dadah. Suspek turut memaklumkan pisau yang digunakan telah dibuang ke dalam Sungai Belat, Sri Damai. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Dia suruh bawa.